wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Daniel bin Yahya Jaya, nombor metrik C25A 2870. Saya dari pelajar Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan ingin membuat video tentang cara mengira mata dalam sukan memanah. Okey kawan-kawan, saya akan menarik anak panah ini untuk ke sana. Baiklah, anak panah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan ya. Permulaan yang cantik ya kawan-kawan ya. Anak panah yang kedua. Kedua macam makin turun ya. Tak apa, pemanasan orang kata. Turun besar. Ini anak panah yang terakhir, yang ketiga. Okey. Okay, mari sini. Kita tengok matanya dulu ya. Okey, anak mata yang aku dapat paling tinggi adalah 9 ya kawan-kawan, sebab dia garisan antara 8 dengan 9. Dan kata orang, dia akan tengok mata yang paling tinggi dahulu, iaitu 9 ya. Lepas tu, anak panah yang kedua kita tarik tadi adalah sebanyak 6 mata. Jadi 9 tambah 6 dengan jadi 15. Okey, anak panah yang ketiga iaitu dapat sebanyak 4 mata. Jadi 15 tambah 4 berapa kawan-kawan? Betul sekali, 19. Jadi total semuanya adalah 19 mata.